sekarang kita akan mula menjahit baju kebaya. Sebelum tu kita kena jahit tepi dahulu. So, saya akan bagi penerangan jahit tepi ni di dalam slide. Tapi kali ni saya nak tunjuk bagaimana tips untuk kita jahit tepi bahagian yang bersudut ni. Okey, angkat tapak, kemudian kita jahit tepi. Bila sampai bahagian bersudut ni, tolak kain ni, okey, yang ini luruskan. So dia akan jadi seperti ini. So bahagian yang perlu jahit tepi adalah bahagian leher, tapi bahagian untuk leher belakang ni kita tak perlu jahit tepi. Kita akan sambung terus kepada lepel. Ini adalah bahagian lepel yang kita telah siap jahit, iaitu bahagian hadapan lah. Ini bahagian lepel ataupun kelepet. Ini bahagian sudut yang kita perlu jahit. So, ni bahagian dalam dia. Dia tengok macam tu. Dan kita dah jahit tepi juga sehingga ke bahagian bawah baju untuk bahagian hadapan. Dan ini adalah untuk tangan. So, kita jahit kepala lengan, bahagian kepala lengan, bahagian hujung tangan dan juga sisi. Okey. Untuk bahagian belakang, kita hanya perlu jahit tepi bahagian bahu, bahagian keruk lengan, bahagian bawah, sisi badan, kecuali bahagian leher. Kita tak perlu jahit. Okey, sekarang kita nak mula menjahit. Part yang paling mula sekali, iaitu paling awal adalah kita akan jahit bahagian lisu. Okey, lisu paling penting adalah bahagian lepel ataupun bahagian leher sini. Okey, perhatikan betul-betul bahagian sini ada sudut. Okey, kita perlu jahit dart ni dulu ataupun lisu ni. Sebelum tu kita kena potong bahagian yang bersudut ni dulu. Potong sehingga pada garisan yang bersilang di sini ya. Bila kita dah tanda. Okey. Potong jangan habislah sampai kat garisan yang bertemu ni sahaja. Okey, potong seperti ini. Kemudian kita akan peniti dahulu. Okey. Letak peniti bahagian sini. Sama juga dengan sini. Okey, jadi garisan yang bersilang kat sini dengan yang sini. Cara peniti dia mesti seperti ini. Okey, jangan macam ini. Sebab takut nanti dia lari. So peniti dulu. Macam ni. Bahagian bawah. Peniti. Okey, untuk newbie pastikan anda jelujur dululah bahagian ni sebelum jahit. Okey, nanti kejadian dia adalah seperti ini. Okey, seterusnya kita peniti bahagian dart ataupun lisu di badan. Semua lisu kita kena jahit dahulu sebelum kita cantum bahagian badan. Untuk peniti bahagian lisu, ambil di tengah-tengah dahulu. Okey, peniti sama juga. Tegakkan macam tu. Kemudian tarik. Peniti bahagian hujung-hujung dulu. Okey, diingatkan untuk anda yang baru nak bermula, sebelum jahit, selepas peniti ni jelujur dahulu. Jelujur kasar sahaja ya. Okey, siap peniti semua sekali. Nanti kita akan jahit bahagian ini. Okey, sekarang kita akan mula menjahit bahagian dart di bahagian sisi lepel ni ataupun bahagian dart dekat lepel ni ya. Ataupun kita panggil kelepet lah.
Okey, anda boleh mula dari atas atau mula dari bawah. Okey, kita mula dari hujung. Okey, sekira dah biasa menjahit ada peniti, okey. Kalau tak biasa lagi, jelujur dululah. Okey, saya akan mulakan, selalunya saya akan kedepankan sedikit lebih kurang setengah inci. Saya turunkan sebelum kita mula menjahit, tarik dulu benang ni ke belakang. Turunkan dahulu jarum, baru kita turunkan tapak. Kita reverse dulu. Kemudian kita mula jarum. Okay. Semasa menjahit ni jangan tarik, biarkan dia bergerak sendiri ya. Okey, bila nak sampai kat sini, tarik bahagian yang kita telah gunting tadi. Okey, nampak tak? Kita dah tanda kat sini. Kalau dalam kamera dia tak berapa nampak, tapi bila anda jahit, anda nampak tanda tu. Terus sahaja jahit. Kat sini matikan dulu. Kemudian baru teruskan. So, kejadian dia adalah seperti ini. Okey. Ini untuk dart ataupun lisu bahagian lepel ataupun tepi leher tu. Kemudian kita akan jahit dart bahagian badan. Untuk keseluruhan yang ada dart kena jahitlah dulu. Ya. Sama juga boleh mulakan dari bawah ataupun dari atas. Turunkan jarum dulu. Okey, sampai dekat sini pastikan jarum di dalam kain kita tu ataupun turun ke bawah. Kalau nak angkat sikit pun boleh ataupun kita terus tolak sedikit kita punya kain. Okay. Okay, ini bahagian lisu di badan lah. So buat pada bahagian depan sebelah lagi dan juga bahagian belakang di kedua-dua belah lah. Okey, setelah kita jahit bahagian lisu tadi, kita gosok atau iron dia, pastikan lisu di bahagian lepel atau leher ni kita gosok menghala ke arah klepet ataupun lepel ni. Dan lisu untuk badan, pastikan kita halakan dia ke arah sisi. Okey, ini lisu yang kita dah jahit tadi ataupun dart yang kita dah jahit tadi. Okey, kemudian langkah seterusnya kita akan cantum bahagian lepel atau kelepet dua-dua ni sekali ya. Yang kita tidak jahit tepi tu. Cantumkan dan kita akan jahit dia. Peniti dululah. Okey, peniti dulu macam ni dan kita akan jahit. Yang ini saya dah jahit tadi. Okey, langkah seterusnya kita akan tanda bahagian belakang. Okay, cara nak tanda bahagian belakang, kita lipat dua ni. Okay, peniti bahagian sini. Samakan. Okay, pertama, kita boleh snap sebagai tanda bahagian belakang. Okay, potong sikit snap. Ataupun kita boleh letak dia macam ni. Kemudian kita tanda dengan kapur. Okay. Seterusnya. Okay, bahagian yang ini tadi, tengok kita dah gosok bahagian lisu ataupun dart di sisi ni, di bahagian leher ni. Kita kena potong, buang yang ini dulu. Sebab kenapa kena buang? Supaya mudah untuk kita jahit bahagian bahu ya, potong dia macam ni. Okay, sebelah tadi kita dah potong, sebelum ni kita dah potong sudut. So yang ini ada lebih bahagian yang kita terjahit tadi kita potong. Okey. Potong. Okey, dia akan jadi seperti ini. Ya, potong dua-dua bahagian lah. Kemudian, kita ambil bahagian leher belakang. Okey, bahagian yang kita jahit ni jadikan bahagian leher hadapan, bahagian tengah. Peniti.
bahagian tengah. Kemudian kita ambil bahagian bahu, belakang dan depan. Kita samakan dan penitikan. Ataupun kita cantumkan ikut tanda basi lah. Okey, yang ini. Okey, yang ini bahagian yang bersilang dekat bahagian belakang, leher belakang. Okey, penitikan dia ke bawah secara menegak supaya dia tidak lari. Okey, bagi newbie sila jelujur dahulu bahagian ini. Okey, buat di sebelah sama juga. Okey, peniti dulu bahagian bahu. Okey, kemudian baru kita peniti bahagian leher ni. Okay, samakan. Okey, yang ini sila jelujur dahulu. Kemudian kita akan mula jahit lah. Sekarang kita akan jahit bahagian bahu dan juga leher. Okey, kita akan mula daripada sini dulu. Turunkan jarum. Turunkan tapak. Okey, bila sampai bahagian dart tadi, pastikan fokus betul kat sini. Okey, jarum tu diletakkan di dalam kain atau kita turunkan dia ke dalam kain. Angkat tapak. Tu kain yang sebelah sini kita tarik sikit. Kemudian kita turunkan tapak, tolak dart ni kita tolakkan dia. Sebab tu kita dah potong tadi. Bila kita tolak dia, dia lebih mudah lah. Okay, letak sini. Okay, jangan tarik sebab bahagian ni bahagian melengkung. Bahagian bawah tu lurus. So kita pegang saja dan kita jalankan. Okay, sama juga yang ini kita tolak dia sikit. Dia sampai bahagian yang sudut ni. Okey, turunkan jarum. Angkat tapak. Tolak bahagian dart ni ke dalam. Dan kita jalankan. So, pastikan bahagian belakang terjahit seperti ini. Okey, bahagian depan. Dan tidak ada lubang. Okey, bila kita buka dia, bahagian belakang, bahagian luar dia jadi macam ni lah. Dia tidak ada lubang dan dia rata. So, dia akan sama. Kemudian, kita akan iron atau kita gosok ni, buka untuk ni. Okey. Cara jahit bahagian leher kebaya. Okey, sekarang kita akan belajar macam mana untuk lipat bahagian kelepek ni. Tadi kita dah gosok bahagian bahu yang kita dah jahit, kita buka seperti ini. So bahagian ni kita tolak ke dalam. Bahagian leher belakang kita tolak ke depan ataupun ke dalam. Okey, lipat bahagian tengah ni dulu. Tengah bertemu dengan tengah. Okay, tutup bahagian basi belakang. Okay, peniti. Kemudian kita akan bawa dia ke sini. Tutup lipat bahagian dart. Okay, dart ni kita tutup. Okay, untuk bahagian bahu, kita pastikan dia rata. Sekiranya kita nak masukkan bahagian lebihan ni, kain ni, kita kena ratakan dia betul-betul. Ya, supaya nanti kita tidak terjahit bahagian lebih ni. Kalau kita terjahit, dia akan tarik bahagian bahu kita. Jadi kita pastikan dia rata, baru kita tutup bahagian dart. Okay, peniti. Tutup dart ni ya. Okay, masa nak buat lipatan ni, atau masa kita nak lipat bahagian kelepek ni, pastikan anda buat di bahagian ni, atau di permukaan atau di meja yang rata lah. Okay, bila dah dapat macam ni, tarik sedikit. Kita lipat bahagian bawah ini. Tutup bahagian dart.
Okey, ratakan. Pastikan ukuran kelepek kita adalah 3 inci. Sebab kelepek kita yang akan siap nanti adalah 1,5. Okey, kita peniti. Ukur sampai bawah 3 inci. Okey, buat sebelah yang sama. Nanti kita akan mula menjahit daripada leher belakang ke bawah, kiri dan kanan. Okey, kita akan mula menjahit bahagian kelepek ni. Kita akan mulakan daripada tengah leher kita ke bahagian bawah baju ya. Tujuannya supaya nanti kita tidak akan dapat bahagian yang menggelembung-gelembung. So dari seimbanglah kita jahit. Okey, turunkan dulu bahagian jarum. Kemudian turunkan tapak. Okey, masa jahit pun sama, kita tolak sedikit bahagian yang bercantum di bahu tadi kan, bahagian cantuman bahu tu supaya bahagian ni jadi rata. Jahit, mesti jahit ni bahagian dad. Dad tadi kita dah iron ke dalam. So jahit bahagian yang dad, yang jahitan atas dad tadi ya. Tujuan dia untuk kita sembunyikan dad tersebut. Okey, jahit sebelah lagi. Sama juga ya. Cara yang sama sehingga habis ke bawah. Okey, setelah kita jahit, kita iron dia, gosok bagi rata seperti ini. So, pastikan kedudukan baju kita bahagian luar ni, kita lipat bahagian kelepek ni ataupun lapel ni. Okey, kita tanda dulu. Atau kita peniti bahagian tengah ni. Iron sekali lagi bahagian ini. Iron. Okey, bila dah iron, dapatkan tanda garisan lah untuk kita jahit zip. Okey, yang ni saya dah iron. So, saya buka peniti. Saya lipat dua ataupun bahagian tengah-tengah ni saya lipat untuk saya tandakan bahagian zip kita. Okey. Okey, kemudian ambil pembaris daripada atas ni, okey, atas kelepek ni kita tanda, okey, kita tanda 11 inci. Tanda 11 inci, okey. Bagi newbie boleh je buat garisan. Okey, kemudian samakan dia. Daripada tanda 11 inci tadi, kita ambil ukuran. Okey, ini paras pinggang sebab tu bila kita nak tahu paras pinggang kat mana, ingat tak masa kita surih tu, kita ada tanda kan? Jadi kita letakkan kita punya pembaris kat situ. Okey, paras pinggang. So, untuk menentukan berapa panjang kita punya zip yang diperlukan, daripada paras pinggang ni, kita tanda 4 inci ke bawah ataupun 3 inci setengah pun boleh ya. Okey, saya buat 4 inci. Kemudian kat sini kita tahu, kita ukurlah. So zip dia daripada tanda zip yang 11 inci tadi sehingga ke garisan tanda bawah pinggang adalah 9 inci. Zip yang kita gunakan nanti adalah zip sorok. Maka zip sorok perlulah dibeli lebih daripada ukuran zip yang kita nak guna. So kat sini 9 inci, jadi zip yang perlu dibeli sama ada 12 inci ataupun 10 inci. Tapi kalau tak ada saiz tersebut, boleh guna sahaja saiz yang panjang, nanti kita gunting. So selepas tanda ukuran berapa zip yang diperlukan, perlulah tanda 1,5 inci ke bawah. Kenapa? Untuk kita jahit bahagian bawah supaya zip kita tidak terbuka. Okey, kita jahit di mana? Jahit di bahagian
yang kita lipat ni. Ni nanti kita lipat kat sini. So kita kena jahit bahagian sini. Peniti dahulu. Okey, peniti bahagian yang kita nak jahit tu. Okey, jahitnya akan sampai sini sahaja untuk jahitan kekal lah. Okey, tapi yang lain ni peniti supaya dia tidak bergerak. Sekarang kita akan jahit bahagian 1 inci yang kita tanda di bawah tanda zip tadi ya. Okey, seterusnya kita akan peniti kita punya zip sorok. Okey, sekarang kita akan jahit zip sorok. So tadi kita dah jahit 1 inci setengah bahagian bawah yang kita tanda. Kemudian kita buat kelepek tu sebelah depan supaya anda tidak terkeliru. So zip saya sangat panjang sebab ini sahaja yang saya jumpa. Jadi you all boleh je guna zip panjang ni. So ini adalah zip sorok. Sebelum jahit, ini adalah kawasan ataupun tanda yang kita buat 11 inci daripada atas tadi. Okay. Pastikan kebaya atau baju kita berada di belah hadapan yang cantik. Supaya tidak keliru semasa memasang zip. So kedudukan zip sorok, bila siap dia mesti seperti inilah bersembunyi. So tanda dulu bahagian zip ni. Cara dia ialah anda boleh lipat ke dalam. Okey, tanda. Okey, tandakan bagi dia nanti sama tinggi. Okey, dapat tanda seperti ini. So buka belahan ini, masukkan zip kita. Okey, pastikan yang bahagian gigi zip ni di bawah sebab zip kita nak buka macam ni. Dia berbeza dengan zip biasa Zip biasa kita akan nampakkan gigi dia dekat luar. So zip sorok ni kita letak macam ni. Masukkan. Okey. Letak bahagian tanda ni betul-betul dekat kita tanda 11 inci. Kita ukur 11 inci tadi. Okey, buka zip ni. Okey, buka dulu. Letak bahagian tanda sama dengan tanda zip tadi. Terbalikkan dia macam ni. Macam ni. Okey. Garisan yang kita dah buat masa kita iron tadi, letakkan dia macam ni lah. Pastikan bahagian lebihan zip ni bahagian dalam. Sebelah dalam. Ini tujuan dia supaya kita tidak terkeliru sahaja. Okey, ambil peniti. Peniti dulu. Sebelah sini. Okey. Dan peniti juga sebelah sini. Kemudian sebelah lagi buat yang sama. Masa iron tu pasti nampak betul-betul lah garisan. Wujudkan garisan tu. Kemudian barulah kita pusing atau kalihkan atau terbalikkan baju kita. Zip ni kita biarkan dia terbuka sampai bawah pun tak apa. Okey. So barulah kita betulkan semula zip tu, kedudukan dia, peniti. Selepas peniti, pastikan dia berada di atas betul-betul garisan ni. Saya tanda dengan kapur garisan ni. Okey, letak kat sini. Anda jelujur dahulu. Okey, sebelum jahit, jelujur dahulu. Okay, peniti sehingga peniti di belakang garisan tu ya. Ni garisan. Okay, letak dia. Zip tu betul-betul di atas garisan. So masa menjahit nanti, ni bahagian bawah dia. Masa menjahit nanti, pastikan jarum tapak zip kita berada di tengah-tengah gigi ni. Okay, boleh menggunakan tapak zip sorok
ataupun mengguna tapak sebelah, iaitu tapak zip biasa tapi yang sebelah. Okey. Saya galakkan anda jelujur dululah. Okey, cara tanda dan letakkan zip sorok. Okey, sekarang kita tukar tapak biasa ni kepada tapak sebelah. So, caranya tolak bahagian belakang ni. So, tapak ni akan jatuh. Kemudian, bahagian tapak ni ada palang. So, sangkutkan palang kepada penyangkut ni. Okay, dengan cara jatuhkan atau turunkan tapak ni. Sampai dia cangkut, dia akan berbunyi dan kita angkat. So, dia akan melekat. Seterusnya, benang, pastikan dia ke belakang. Dan kita jahit zip kita. Okay, sebelah sini, kita letakkan zip. Turunkan jarum dahulu. Okay. Semasa menjahit, bahagian zip ni kita buka dia. Okay, pastikan zip ni betul-betul dijahit di tengah-tengah ni lah. Okay, bantu dia, tolak. Tapi zip ni jangan ditarik, cuma bantu sahaja. Okey, jahit. Ini adalah kawasan yang kita dah jahit 1,5 inci tadi. Jahit lebihkan sedikit sebanyak 0,5 inci. Okey, jahitkan zip ni lebihkan 0,5 inci. Seterusnya, boleh jahit sebelah lagi dengan cara pusingkan sahaja kat sini. Mulakan dari bawah lah. Sebab tapak kita sebelah yang ini. Okey, bila dah siap jahit, kejadian dia seperti ini. So, bahagian zip ni kita boleh tolak dia. Tolak zip ni, tutup. Okey, dia tersekat dekat bahagian ni, angkat. Tolak kepala zip ni. Ataupun tolak kepala zip ni ke dalam dan kita tarik. Tolak ke dalam macam ni, kemudian kita ambil dia dari sini, tarik balik. Tarik. Dia akan automatik keluar macam tu dan kita tutup zip dia. Okey. Okey, ni cara dia. So, bagi anda nak nampak dia menarik, boleh jahit sekali lagi kat sini lah. Kalau tidak, biarkan dia macam ni. So, nanti kita akan selesaikan bahagian bawah ini. Cara jahit zip sorok. Okey. Kita dah siap jahit tadi. Okey. Kemudian kita nak kemas bahagian bawah ni, dia terlebih panjang kan. Jadi kita akan gunting sedikit. Ini adalah bahagian yang berjahit. So kita akan gunting sedikit. Okey, gunting lebih kurang dalam 1 inci. Okey. Dan untuk kemaskan dia lagi bahagian bawah ini, anda gunting sedikit. Okey, gunting bahagian tepi ni. Dan gunting juga bahagian sini. Kita akan lipat dia segitiga macam ni. Dan yang ini pun kita akan lipat dia macam ni. Okey, saya bagi nampak sikit. Macam ni. Dan kita kemaskan dia macam ni. Dan kita peniti dia. Dan kita akan jahit bahagian sini lah. Okey, sekiranya tak nak buat macam ni, terus saja jahit pun boleh. Terus gunting je macam tadi pun boleh. Dia tidak akan terbuka lagi. Okey, saya akan jahit yang inilah.
Okey, kita jahit ni. Okey, siap. So, kemaskan sedikitlah. Ya. Kemudian siap bahagian zip. Kita akan sambung bahagian badan. Okey, sekarang kita akan jahit sisi bahagian badan. Okey, anda boleh peniti bahagian lubang ketiak. So, bahagian pinggang yang kita dah tanda sebelum ni. Sehinggalah bahagian bawah. So, masa nak menjahit nanti, jahit sehingga bahagian peniti yang ini. Jangan habiskan ke bawah. Kat sini ada sedikit tips untuk saya berikan pada anda. Okey, kita mula jahit daripada atas. Okey, untuk bahagian bawah ni kita matikan dulu bahagian sini. So, kita angkat dulu. Okey, tips untuk jahit bahagian bawah ni. Ini adalah bahagian hadapan baju. Tengok ada lebih ni. So, yang ini bahagian belakang. Bahagian belakang kita kena biarkan dia macam ni. Tapi bahagian depan ni kita kena serongkan sedikit. Kenapa? Sebab bila kita buat lipatan, contoh. Kita nak buat kekemasan bawah nanti. Okey. Bahagian depan ni, bahagian melengkung, dia akan terlebih sikit macam ni. Supaya kat sini tidak berkedut. Jadi, bahagian bawah ni, bahagian hadapan, ni bahagian hadapan ya. You kena jahit dia serong sedikit. So, serongkan dia macam ni. Sekejap, saya tunjuk dulu. Okey, bahagian hadapan ni, ini adalah yang kita tanda. So, kita akan jahit dia serong ke sini. Ni kita tarik lah. Masa jahit bahagian hadapan ni kita tarik dia. Tarik dia. Ya? Tarik dia ke depan sedikit. Sambung balik jahit daripada awal ni. Okey, undur. Yang ini masa jahit, bahagian hadapan ni kita tarik sedikit. Tapi jahitan untuk bahagian belakang ni tetap kita teruskan. Okey. Bahagian hadapan, boleh tengok ini adalah garisan yang lurus tapi kita serongkan sedikit. Ya. Supaya nanti, saya tolak ni. Anda boleh tengok sendiri. Ni bahagian hadapan kita. Bila kita buat kekemasan, kita lipat ni. Bahagian hadapan ni, dia jadi tidak berkedut bahagian sini. Dia tidak menarik. So, bila anda jahit, pastikan bahagian hadapan ni kita serongkan sedikit ke sini. Okey, bahagian belakang kita luruskan. So, buat di kedua-dua bahagian. Sebelah lagi, sama. Cuma untuk jahit bahagian tangan, anda boleh lihat cara menjahit tangan di kurung moden. Okey, maka selesailah cara untuk menjahit kebaya kita. Bahagian tangan, anda perlulah lihat kepada cara menjahit tangan di kurung moden. Ya. Sama je tekniknya. Bahagian kekemasan di bawah, kita akan buat secara live di dalam kelas. Jumpa kita dalam kelas. Terima kasih.